Dengar kata buffet Jepun sini level luar biasa. Inilah dia, Kanikawa. Harga kena pada standard sini. Ada king crab, snow crab and horsehair crab. Tengoklah sendiri, semuanya premium seafood. Termasuk juga pelbagai sashimi, caviar, abalone and wagyu. Yummy. Appetizer bar dan ini hot food section. Ada bermacam-macam. Mata dah lah rabun. Datang sini pula tambah rambang sekali. Buffet spread sini memang komplit. Dari A to Z. Belum makan tengok pun dah berbaloi. Round 1. Sebelum perlawanan bermula, kita cheers dulu. Cheese baked oyster ni sedap makan panas-panas. Sashimi sini memang membuat kami gila. Begitu fresh sekali. Celup dalam fresh wasabi sini sedap sehingga terangkat. Walaupun saya begitu berat. Nampak wagyu je kami terus lupa dunia. Rasanya kalau nak lagi fresh dari sini, kena bela wagyu sendiri. Bayangkan boleh makan sampai puas, malam mimpi pun mimpi wagyu. Yummy. Ini main highlight di sini. Bayangkan boleh makan unlimited imported crab. Walaupun semuanya bukan live crab, tapi masih boleh rasa kesegaran dan aroma isi ketam yang manis. This is really heaven for crab lover. Kami menutup tirai dengan 4 pilihan Häagen-Dazs es krim. Gemuk dulu, esok baru diet. Premium Japanese buffet dengan harga berpatutan.